Okey, seperti yang berjanjikan, awak nak tunjuk celung kan. Ini daripada kawasan luas. Kawasan luas. So, kita masukkan ke petak kecil dulu. Ni petak kecil. Petak kecil kat sini. Sini lah dulu bang. Ni petak kecil. Bagi dia main kat sini dulu. So, bila kita nak tangkap dia, masukkan ke dalam celung. Kita kejar dia daripada sini. Okey, dia akan masuk kat sini. Masuk kat sini. Okey. Nanti pintu ni kita akan tutup. Pintu ni tutup. Lepas tu pintu yang ni buka, kita tutupkan ke sini. Dia akan jadi lorong kat sini. So dia akan jadi lorong kat sini, nampak. Dia akan masuk ke dalam tu. Nampak tak lorong tu? Masukkan, dia akan masuk lorong sini. Lepas tu tepi sikit. So dia masuk dalam ni. Depan tu tutup lah. Depan tu tutup. Lock dia punya kayu macam ni. Macam ni je, simple. Tapi jangan pakai kayu keput, pakai kayu yang keras sikit lah. Ni tutup. Okey, lepas tu sini buat satu macam tu. Sini besi apa tu, buat kayu pun boleh. Macam ni. So ni boleh block. Sini kita block. Kita blockkan kat sini. Kita block kat situ. Bila usaha dah masuk ke dalam, tutup belakang dia. So kau nak ikat ke, nak cucuk ke, nak buat rawatan ke apa, semua boleh kat sini. Ni cara dia. Simple. So yang ni kau boleh keluarkan. Satu kalau nak buat timbang, boleh ikat kat sini. Kau boleh timbang kat sini. Buat. Semua dah siap. Complete. Okey. Ini je simple je celung dia. Celung paling simple.